Dulu masa saya awal-awal pakai skincare, masa awal-awal rajin jaga kulit tu, ya, ingatkan kalau rajin pakai produk macam-macam, lagi cepatlah kulit tu jadi cantik, jadi sihat. Tapi untuk kulit kering, kadang-kadang lagi rajin, lagi kulit tu macam makin kering. Kenapa? Sebab tanpa sedar rutin yang anda ikut tu sebenarnya bukan membantu tapi merosakkan lagi kulit anda. So dalam video ini, saya nak kongsikan 5 kesalahan dalam rutin penjagaan kulit, rutin skincare anda yang buat kulit anda makin kering, dan salah satunya paling ramai orang tak sedar yang mereka buat, ya, ada, ya. Pastikan anda tengok sampai habis video ini kalau nak tahu. Jom, let's glow together. Hai glowers, okey, kulit kering ni memang mudah rasa tak selesa kan? Kadang-kadang sampai kulit tu nampak kusam, makeup tak cantik, senang merekah, paling teruk sekali rasa pedih dan sensitif. Dalam video kali ini, jom saya kupas satu persatu kesalahan rutin skincare yang mungkin anda terbuat setiap hari tanpa sedar. Kesalahan pertama, guna pencuci muka dengan bahan yang terlalu kuat. Jika anda fikir, ya, muka rasa bersih sangat lepas cuci tu, tanda produk tu bagus dan anda teruskan pakai pencuci muka begitu, itu adalah salah satu kesalahan yang anda buat secara tak sedar. Ya, cuba fikir balik, kalau setiap kali anda cuci muka, kulit rasa tegang, rasa kering, itu sebenarnya bukan petanda kulit tu sedang membaik. Ia bertanda kulit tu kehilangan sesuatu yang penting. Sebenarnya bila pencuci muka yang anda pakai ni terlalu kasar, bukan sahaja ia akan buang kotoran tau, tapi minyak semula jadi pun akan terbuang sekali. Bila minyak itu yang hilang, kulit akan cuba tukar, akan gantikan minyak itu dengan keluarkan lebih banyak sebum ataupun kita panggil minyak semula jadilah. Jadi akhirnya kulit akan jadi kering tapi lepas tu sensitif. Jika anda masih lagi buat perkara ini, saya sangat sarankan untuk anda pilih pencuci muka yang lebih lembut, cari yang ada bahan seperti hyaluronic acid, ceramide atau glycerin, dan elak pakai pencuci muka dengan bahan seperti salicylic acid, benzoyl peroxide, glycolic acid dan lain-lain. Okey, kesalahan kedua, mencuci muka dengan air panas ataupun air yang agak suam, dia ke arah panas. Ya, mandi atau cuci muka dengan air panas ni, air suam ni memang rasa best, rasa selesa. Memang tak dinafikan, saya pun memang suka mandi dengan air suam-suam ni. Tapi sebenarnya ini tabiat yang perlu dielakkan lagi-lagi kalau anda mempunyai kulit yang kering. Sebab air panas ataupun air suam ni dia akan tarik kelembapan dan dia juga akan lemahkan skin barrier anda. Ya, sebab kulit kita ni dia not meant to be in certain temperature, okay? Sebab itulah lepas cuci muka dengan air yang begitu, ya, kulit anda akan rasa ketat, rasa kering, kadang-kadang boleh jadi gatal. Cara yang betul untuk mencuci muka adalah guna air bersuhu bilik sahaja. Ya, kalau nak suam tu suam kuku je, suam sikit je. Kalau lepas cuci muka kulit anda rasa pedih atau merah, ya, dan dah beberapa kali buat rasa pedih atau merah tu makin bertambah-tambah, itu tanda suhu air anda itu terlalu panas. Jadi kena berjaga-jagalah, jangan buat. Ini ramai orang buat tahu. Kesalahan ketiga, salah cara pilih dan salah cara pakai pelembap. Ramai orang ingat pelembap tu sekadar pilihan atau pakai bila perlu je lah. Sebenarnya pelembap ni adalah langkah yang penting, terutama kalau kulit anda jenis kulit kering. Antara kesalahan biasa berkaitan pelembap yang membuatkan kulit kering semakin kering, ya, adalah dia tak pakai pelembap langsung, ataupun bila lepas cuci muka tu dia tunggu kulit tu kering. Dia tunggu memang tak ada kelembapan, dia memang kering lah baru nak pakai pelembap, ataupun pemilihan tekstur pelembap tu yang agak ringan teksturnya. Bila anda tunggu terlalu lama, kelembapan dari kulit pun hilang tau. Jadi pelembap tu tadi tak boleh mengunci hydration daripada kulit. Cara yang betul adalah pilih pelembap ikut kecenderungan kekeringan anda. Kalau anda, saya rasa untuk kulit kering selalu saya cadangkan pilih yang ada tekstur krim ataupun yang tekstur lotion, dan pakai pelembap dalam masa dia kurang 3 minit. Dia macam tu. Lepas anda cuci muka tu jangan biarkan lama-lama, kurang seminit pun lagi bagus. Lepas anda cuci muka, kemudian sapukanlah pada muka tu dalam keadaan muka tu sedikit lembap. So masih terasa lembap, bukan basah, ya, lembap. Kesalahan keempat, exfoliate terlalu kerap. Exfoliate dengan kerap ni
baguslah, tapi janganlah terlalu kerap. Tak bagus untuk kulit kering. Ia boleh jadi senjata makan tuan tau orang sebut. Sebab memang ramai yang suka exfoliate kulit sebab dia nak kulit dia halus, mulus. Tapi bila terlalu kerap, skin barrier anda akan terjejas, kulit jadi lebih sensitif dan lagi senang kulit anda tu nak hilang kelembapan. Kalau langsung tak exfoliate pun masalah jugalah sebenarnya. Ia akan menyebabkan sel kulit mati berkumpul dan menghalang produk daripada diserap baik ke dalam kulit. Jadi, apa perlu anda buat? Okey, cara yang betul adalah anda perlu exfoliate sekurang-kurangnya 1 ke 2 kali seminggu sahaja. Dalam seminggu tu 1 time or 2 time, ya. Elakkan guna scrub biji-biji yang kasar tu. Kalau nak guna chemical exfoliator dalam bentuk toner, cari yang ada lactic acid. Saya cadangkan lactic acid, AHA, sejenis AHA ataupun ambil PHA dengan kadar peratusan yang rendah. Pakai yang tu dulu, seminggu sekali atau 2 kali cukup. Kesalahan kelima ni adalah untuk kulit kering tetap nak guna juga produk yang ada alkohol walaupun dia dah tahu dah kulit dia kering. Ramai orang dia sangkakan semua jenis alkohol dalam skincare tu bagus untuk kulit kering lah terutamanya. Sebenarnya dia bergantung tahu dengan jenis alkohol, kuantiti dalam produk dan keadaan kulit anda tu sendirilah. Kalau kulit berminyak, setengah produk yang ada alkohol yang bagus, dia masih sesuai dan membantu tekstur produk tu terasa ringan pada kulit. Tapi kalau kulit anda jenis kering, sensitif ataupun skin barrier anda sedang terjejas, sedang rosak, produk yang ada kandungan alkohol ni boleh membuatkan kulit jadi makin kering, makin mudah iritasi, makin mudah rasa pedih. Sebab itu dia patah balik, anda kena kenal kulit sendiri. Kalau kulit anda sensitif atau kering, saya cadangkan produk yang lebih lembut, lebih gentle, yang lebih hydrating, yang fokus kepada membaiki skin barrier anda. Simpulannya macam ni tau. Kalau anda nak kulit cantik dan skin barrier yang sihat, kena ada inisiatif, ada ikhtiar untuk bertindak sekiranya ada rasa pelik pada kulit dan jangan biarkan kulit jadi makin teruk. Kalau anda masih buat salah satu daripada kesilapan yang saya sebutkan tadi, tak apa, tapi yang penting sekarang anda dah tahu dan boleh ubah rutin harian anda. Daripada 5 kesalahan yang saya sebut tadi, mana satu yang anda pernah buat, sedang buat, baru nak insaf? Komen di ruang yang disediakan kat bawah tu. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak tips skincare yang mudah faham dan berkesan. Jom, let's glow together. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.